Lukis Ustaz Haidrus. Lah, lukis je. So guys, hari ni aku nak lukis Ustaz Haidrus. So jom tengok aku lukis step by step. Kalau korang nak belajar lukis, sediakan pen dengan kertas. Senang ni, ikut je apa yang aku buat. So untuk first kali biasa lukis bulatan. Kedua, untuk mata dia dan lukis sedikit detail. Untuk mata Ustaz. Dan selepas tu aku lukis sikit punya hidung. And then, barulah kita masukkan dia punya mulut. Barulah kita buat dia punya canggup. Barulah Ustaz Aidrus. Nampak Ustaz Aidrus. So kat situ, baru tambah line muka. Jangan buat muka dulu. Nanti, buat tadi nak agak-agak saiz mata dan mulut apa semua. So kalau ikut step ni, insyaAllah boleh buat apa yang buat. So, sekarang ni, lukiskan dia. And then, barulah lukis Ustaz punya kopiah atau kepala. So, lepas tu, barulah tambah sedikit details kat mata and tambah Ustaz punya tengkuk and baju. So, tambahkan sedikit detail baju lepas tu, tulis nama UI. So, siaplah. Lukisan sketch kartun Ustaz Haidrus. So, tambahkan sedikit detail kalau rasa perlu. So guys, senang je. Kalau korang nak lukis, boleh ikut step yang aku bagi satu bayu. Satu persatu. Sediakan kertas dengan pen. So, sila komen siapa patut lukis next di bawah. Bye.